Tahu tak kenapa orang kaya tidak simpan duit yang banyak dalam akaun bank? Save video ini sekarang supaya tak hilang daripada FYP tuan-puan. Sebab yang paling utama adalah mereka tahu duit kertas ini semakin susut nilai. Ramai orang ingat orang kaya ini simpan duit berjuta-juta dalam akaun bank. Tetapi tuan-puan, realitinya orang kaya ini tidak simpan duit yang banyak dalam akaun bank. Mereka tahu nilai duit kertas ini semakin lama semakin berkurang nilainya. Jadi, apa yang mereka buat? Mereka simpan duit tersebut dalam bentuk aset yang lebih baik. Antara salah satu aset yang orang kaya suka adalah emas fizikal. Ini kerana emas melindungi nilai kekayaan mereka. Bila sahaja inflasi naik, nilai emas pun semakin naik. Malah, kekayaan juga akan kekal terjaga. Tuan-puan yang baru nak bermula, yang nak alihkan sebahagian simpanan tuan-puan kepada tabungan emas. Tak perlu tunggu kaya baru nak simpan emas. Tapi, bermulalah sekarang dan simpan emas sampai target jadi kaya. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.